Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada akhir hari daripada 5 Ramadan. Satu perkara yang seharusnya kita berfikir ialah orang yang cerdik akan sentiasa berfikir akan meletakkan kerja-kerja yang tepat pada masa yang tepat. Orang yang cerdik sentiasa berfikir untuk meletakkan kerja yang betul pada saat yang betul. Kerana itu seorang sahabat bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang afdal?" Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Qala sadaqatu fi Ramadhan." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sedekah pada bulan Ramadan. Satu hal yang menarik sedekah ini ialah, adakah kadar yang paling minimum untuk kita bersedekah? Maka kadar yang paling minimum untuk kita bersedekah, ambillah kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah mewajibkan pada kita untuk mengeluarkan zakat, iaitu 2.5%. Kalau kita ada RM100, asingkanlah sebanyak RM2.50 sebagai sedekah. Kalau kita ada RM1,000, asingkanlah sebanyak RM20 daripada poket kita untuk sedekah. Kalau kita ada RM10,000, asingkanlah sebanyak RM250 sebagai kadar untuk kita sedekah. Itu adalah merupakan kadar yang paling minimum untuk kita bersedekah. So, jadikanlah Ramadan ini sebagai saat untuk kita ambil sebanyak mungkin kebaikan yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan termasuk di kalangan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, keyakinan akan ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada Ramadan esok hari. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.